misi memelihara ukhuwah sejati. Alumni 4 terus berbakti, siap sedia bela Pertiwi. Teguh berjuang dan beriltizam, melaksana visi dan harapan. Tekad berpadu terus bersemara, gerak senada sehati sejiwa. Berprinsip, bermoral dan berwibawa, ku pegang azimat, berkiprah bersama, berbakti berjasa. Sumpah tenaga menjulang semangat, bergerak bersama. Ikhlaskan diri, reda ilahi, terasa sahabat tunjang muafakat agama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على صلاة تنجينا بها من جميع أهوال الآفات، وتقضي لنا بها من جميع حاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات،
وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقق بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمعال إنك أنت السميع العليم. Alhamdulillah, kami bersyukur padamu ya Allah. Dengan izinmu juga dapat kami berkumpul sepenuh Mesyuarat Agung Alumni 4B Wilayah Persekutuan dan Majlis Haiti. Engkau jadikanlah hari ini lebih baik bagi kami di hari-hari yang telah lalu. Ibadah kami semakin bertambah, akhlak kami semakin cemerlang, rezeki kami semakin luas dan halal, umur kami yang diberkati dan amal kami amal yang dirahmati. Sepenuh juga dengan ini kami memohon kehadrat-Mu ya Allah, anugerahkanlah kepada Presiden Alumni 4B Said Azmi bin Said Nazar Al-Husin kesihatan yang sihat walafiat, rezeki yang luas, berikanlah kekuatan dan keturunan kepintaran komited dalam kehendak hari dan perubahan zaman dalam memimpin alumni 4B kebangsaan. Kami berdoa juga semoga pengurusi alumni 4B Wilayah Persekutuan dan jawatan kuasanya diberi ilham kepada mereka idea yang kreatif, positif, proaktif, inovatif untuk terus menjana kemenangan alumni 4B Wilayah Persekutuan terus bergerak. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mendoakan khusus pada yang berbahagia Datuk Rahim Subuh kerana mendapatkan tempat yang bagi indah pada Mesyuarat Agung Alumni 4B ini. Semoga Allah memurahkan rezekinya dan rezekinya dapat dikongsi bersama ahli 4B Wilayah Persekutuan. Amin ya rabbil alamin. Engkaulah yang anugerah juga alumni 4B Persekutuan golongan yang bijaksana berwibawa untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera, bersatu padu serta bekerjasama agar kami sejatinya mendapat melaksanakan kerja dengan penuh tanggungjawab yang seperti yang diamanahkan. Allahumma rabbana innana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih. Dan kita sebagai ahli alumni ini kebanyakannya kita ada pemimpin-pemimpin di peringkat bahagian aslinya parti UMNO sebelum ini, dan sudah pasti semangat keluar kita tetap ada. Dan saya menyerulah kepada semua, ya, semua ahli-ahli kita ini dapat bersama-sama memberikan sokongan padu kepada wilayah kita, dan insya-Allah kita pun dah bincang dan untuk menguatkan lagi kutipan-kutipan kita ini, kita perlu pemikiran-pemikiran yang baik untuk kita bersama-sama dalam merealisasikan dana kita dari masa ke semasa. Dan saya berharap dengan dana yang dapat kita kumpul ini bolehlah membantu sedikit sebanyak kepada ahli-ahli kita, ya, asnya yang kurang sihat, yang kurang kesihatannya. InsyaAllah kita akan cukup membantu. Inilah dana atau sumbangan inilah untuk kita pergunakan. Dan untuk kala ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang, pembeli-pembeli meja, ya, semua. Saya tak boleh sebut satu persatu, tapi semua kebanyakan juga rakan-rakan seperjuangan kita di Majlis Tertinggi daripada kepimpinan Presiden dan seterusnya membantu untuk membeli media-media yang tidak
kita sediakan. Ya. Walaupun saya minta sekali lagi terima kasih dan tidak terhingga kepada semua yang terlibat, ya, khasnya kepada usaha-usaha, ya, usaha-usaha tuan di mana yang bertugas lumus yang dan malam, ya, bersama-sama dengan saya dan pengurusi untuk mengupdatekan kita punya jualan media kita ini. Dan alhamdulillah juga kehadiran kita pantau dari tiap-tiap kawasan. Pastikan kehadiran ini mesti hadir karena kita telah situ telah ditetapkan sebegitu, ya. Dan sebab itu kita Surabaya kita jangan ada di kalangan kawasan-kawasan agak kurang senang karena Surabaya telah memberikan pekeliling ataupun arahan ataupun maklumat supaya ahli-ahli yang benar-benar perwakilan yang dapat hadir dalam majlis ini. Kata berat atau memandang, berat lagi makhluk yang memikul. Kami 3 hari 3 malam pun aja nampak dia senang lagi tak buat ni. Tapi alhamdulillah bersyukur kerana Allah SWT melebihi target yang kita tetapkan. Kita target mula-mula 20 meja je, tetapi hari ini telah menjangkau 23 meja kepada penuh. Perdana berkursi itu tak ada orang lain punya, Alumni Wilayah Sekolah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya saya tengok ada wakil daripada Pak B Malaysia, Pak B Wilayah. Yang paling penting sekali bagi saya Pengalaras Penjaras Kawasan. Kerana juga TV ini juga Datuk Perangan, Datuk yang di cover oleh Dr. Bahar. Kalau cover kita punya coverage hari ini. Jadi fungsi-fungsi ini saya lupa nak sebut. Yang paling on time sekali kat sini Datuk Ahmad Bahari daripada Negeri Selangor. Orang tahu Datuk Samsudin, saya kena tampil lah dengan Datuk Haji Samsudin ni. Rasa wilayah jadi pergi yang tempat lain sekarang saya tak nampak muka Datuk Samsudin ni. Jauh dia datang. Terima kasih Datuk. Lepas tu daripada Negeri Sembilan, Tuan Haji Nur Rashid, Mewangku Jawatan Pengurusi Negeri, ada Haji Tuan Di Uzo, Fahad, kita ada wakil juga. Seterusnya di Kepala Pengurusi Wilayah tadi sebut Abang Amin, setiausaha pun saya kena sebut lah kerana dia lah orang yang paling kuat bekerja sebenarnya dalam menjayakan kita punya program hari ini. Kalau dia ada pengurusi wanita, Pak Haji Norizat, lepas tu ada pengurusi muda Saudara Azhar dan keseluruhan terima kasih yang daras kawasan dan Lokman juga menyumbang meja dan Tuan Haji Jalan pun menyumbang meja. Jadi saya sangat terharu lah. Intiwangsa pun melalui Datuk yang membuat Datuk Seri Johari pun membantu kita, dan juga rakan saya lama Mantan Ahli Parlimen Intiwangsa Datuk Astaman juga menyumbang meja walaupun dia tidak hadir, kita pakailah, bagilah pada ahli-ahli kita untuk berisi. Jadi saya amat bersyukur kerana wilayah ni Datuk Presiden bukan banyak dia sangat sebenarnya, bukan banyak dia sangat, tetapi atas kesedaran. Kerana bagi saya kita kena raikan kita punya ahli. Walaupun untuk maklumat semua ahli di wilayah ni tak sampai 2000, tetapi kita nak pastikan selagi ada orang sakit, selagi ada orang susah, terutamanya di kalangan ahli, kita kena prihatin. Kerana itulah teks kita di alumni wilayah. Kita dalam usia kita yang dah masuk 6 siri, 7 siri, kita kena fokus ke arah ahli-ahli kita. Kita tak nak main atas-atas kayangan dia. Padahal malam hari ini kita di atas kayangan, tapi kita jangan lupa macam Datuk Rahim sebut tadi, dan pesan pada semua kita datang daripada mana. Jadi kita jangan lupa asal usul kita. Kita kena jaga kawasan, kita kena jaga negeri. Jangan kita aktif di kebangsaan saja. Itu saya punya moto daripada dulu lagi. Kalau kita jaga daripada bawah sampai kata, insyaAllah takkan larilah kita punya ahli. Juga berterima kasih kepada dasar wilayah membantu kita hari ini. Kerana dasar kita putih dia buat ni pun bukan suka-suka,
Dan saya juga terima kasih dari sekali kepada Dr. Rahim. Untuk walaupun semua satu kepala sepatutnya hari ini bayaran cas pakai dia 100 lebih untuk walaupun bayar 100 lebih, tapi Dr. Rahim atas keakraban dia dengan CEO dia dapat special discount. Jadi lebihan tu kita boleh letak dalam tabung kita. Kalau ada program-program keagamaan, kebajikan, kita akan gunakan duit. InsyaAllah kami di kalangan jawatan kuasa tak akan membazirkan duit yang kita suntik ini. Yang penting ahli-ahli kita kena jaga. Itu yang paling penting bagi saya. Walaupun kita tak ada duit, tak apa. Nanti kita bersepakat. Tapi jangan kita belagak banyak-banyak duit tapi kita tak ada duit. Saya bukan jamin macam tu. Kita tahu apa baju ukuran yang kita pakai. Kalau kita tak mampu, kita dah berangan-angan nak buat program banyak-banyak ni. Wilayah daripada dulu lagi. Saya orang yang paling lantang sekali. Kalau tak saya tanya rakan-rakan MT ni, saya lah orang yang paling vokal sekali dalam kalau ada masyarakat MT dari segi kebanyakan ahli dan juga kebanyakan terutamanya dari segi keseluruhan kita. Payah nak fikir nak berpolitik, kita tak payah fikir nak buat orang kata apa benar-benar lagi. Kita buat kebajikan. Macam ni wilayah persekutuan batu bagi sumbangan kepada orang-orang kurang upaya. Walaupun yayasan buat keluar tapi masuk melalui alumni 4D. Kalau kita semua tak boleh bersatu, kita semua tak boleh bekerjasama, kita pergi minta dekat orang pun orang tak mau bagi. Betul tak? Saya berani cabar lah dekat wilayah persekutuan ni. Hari ni saya cabar wilayah persekutuan kat Dato' Bakhtiar. Cari ahli bagi cukup 5,000. Saya ingat Dr. Bashir nanti bagi lagi lebih. Betul tak? Cari ahli. Dato' Bakhtiar, you ada orang boleh bantu you, orang boleh sokong you. You cari ahli, you tambahkan ahli. Perwakilan pun boleh tambah sampai 30 orang. Kan? Ini buat di atas kayangan. Saya first time dalam, tak mau bagi tahu umur lah kan. Kira saya dah duduk Kuala Lumpur ni dekat 21 tahun dah. Inilah kali pertama saya jejak kaki di Menara Kuala Lumpur. Betul? Bukan saya nak tipu. Satu saya gayat, lagi satu saya tak tahu apa ada di Menara Kuala Lumpur. Kan? Saya ni Datuk Rahim ni, dia tiap-tiap 2 hari sekali dia telefon. Kata Datuk Presiden, you kena beli meja. You kena beli meja. Dia paksa semua orang suruh beli meja. Macam mana tak boleh jual 20 meja? Buat hari kena Datuk Asal kena, semua orang kena. Dia telefon. Saya kata kat dia, Datuk Rahim, saya ni Presiden alumni 4D. Saya tak pernah beli meja siapa-siapa negeri buat jamuan. Tanya Datuk Matahari baru ni dapat Haiti, Datuk Asal, saya tak pernah beli meja. Dia kata, I don't care, you have to buy. Saya kata, bukan saya nak bawa mai 10 orang lagi pada Pulau Pinang. Nak main duduk makan Haiti, lepas tu lepas balik dengan duit minyak, dengan duit hotel, lagi kena. Dia kata, you beli, you bagilah kat siapa yang suka. So saya kata, bagi saya fikir dulu. Dia kata, tak boleh. Dia nak jawapan juga, masa dia telefon saya. Saya kata, apa begini orang ni? Nak kata mamak pun tak mamak. Saya dia orang Melaka kan. Semua tak mau, saya kata, tak apalah, saya belilah meja. Sebut saya beli meja, dia terus WhatsApp account number. Inilah Datuk Rahim subuh. Orang wilayah untung dapat dia bukan pasal apa, pasal dia seorang peniaga. Dia orang peniaga ni, dia punya mentaliti ni dia tak boleh tunggu lama. Cakap terus buat, cakap terus buat. Kan? Macam itulah Datuk Rahim, you kena bantu Datuk Bakhtiar. Cakap terus buat, cari ahli bagi-bagi. Sahut seruan jayakan misi, memelihara ukhuwah sejati. Alumni 4D terus berbakti, siap sedia bela berdiri. Berjuang dan beriltizam, pelaksana visi dan harapan. Kita berpadu terus bersemarak, terus
Saksikan merdeka. Saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya kita dapat menyelesaikan banyak masalah dan sebagai program IT, dana yang kita dapat adalah usaha gigih semua jawatankuasa dan hinggakan kita dapat menjual meja, full meja 23 meja, dan daripada ekoran daripada itu bajet yang ada kita gunakan untuk menaikkan atau memberikan keyakinan orang luar terhadap alumni 4B ini. Dan di samping itu juga alumni memang di mata masyarakat tidak asing lagi kerana kebanyakan bekas-bekas alumni khasnya di wilayah Persekutuan ini adalah pemimpin-pemimpin politik, pemimpin politik, dan sudah pasti idea pengalaman yang ada tu direalisasikan dalam alumni dalam perhimpunan Syarikat Agung kita ini. Tapi inilah julung-julung kali yang kita anjurkan, yang mendapat publicity, mendapat sokongan bukan saja dalam kalangan jawatankuasa, malahan di majlis tertinggi. Dan kalau saudara-saudari tengok tadi, perjalanan kita cukup baik, dan sokongan daripada pusat begitu kuat, dan hinggakan kita menjadi satu semangat baru untuk bergerak ke hadapan, menjadikan alumni sebagai peneraju dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat khasnya dan kebajikan. Dalam kutipan yang bajet yang kita ada dan duit yang ada itu kita akan gunakan untuk membantu ahli-ahli kita khasnya yang sedang yang ada yang sakit dan kurang upaya. Dan alhamdulillah tadi juga ahli-ahli kita telah diberikan sumbangan khas daripada Yayasan Wilayah, dan syukur terima kasih juga kepada Yayasan Wilayah yang prihatin dan yang percaya kepada kita khasnya alumni 4B di wilayah Persekutuan ini. Dan di masa ke semasa insya-Allah kita akan terus bergerak untuk memberikan lagi input-input ataupun terus melihat ahli-ahli kita khasnya yang kurang mampu, kita cuba membantu insya-Allah. Untuk makluman ya, khasnya saya tengok tadi macam pengurusi Kedah Datuk Sam dan pengurusi Pahang Datuk Seri Ishak. Beliau ni adalah berjuang bersama-sama kita semasa alumni 4B, dan sebelum itu sebelum alumni kita adalah 4B, beliau 4B, dan kita juga adalah pemimpin-pemimpin masyarakat hasil politik di negeri masing-masing, tetapi atas kepercayaan beliau, dan ini menjadi sokongan kepada kita khasnya di wilayah. Julung-julung kali kita buat di Awan Biru ni, di Awan Biru, menara KL Tower di Awan Biru, dan sudah pasti orang-orang yang lama dan berpengalaman ni boleh tahu, menilai atas komitmen jawatankuasa kita khasnya di wilayah ini. Terima kasih banyaklah kepada dua sahabat kita ni, iaitu Datuk Seri Ishak dan juga Datuk Sam daripada Kedah. Saya hari ini amat bersyukur dengan berjalan lancarnya program kita atur 3-in-1, 3 dalam 1 persidangan agung tahunan alumni 4B wilayah, high tea dan juga penyampaian sumbangan asnaf daripada peruntukan daripada Yayasan Wilayah Persekutuan. Jadi program ni kita bukan nak tunjukkan kita punya kemewahan sebenarnya, tetapi kita nak raikan ahli-ahli kita. Ada yang mungkin yang tak pernah sampai kat sini, tak pernah sampai di Menara Kuala Lumpur, walaupun dia warga Kuala Lumpur dah hampir 51 tahun. Jadi kita bagi peluang atas kerjasama daripada rakan-rakan, ada syarikat-syarikat kurang membantu untuk untuk menjayakan program kita hari ini. Jadi alhamdulillah dari segi perjalanan sangat baik. Tiga-tiga program berjalan lancar, jadi kita boleh jimat masa, jimat kos. Yang penting itu, kerana kita tahu bukan senang nak cari duit sekarang. Jadi kalau kita buat program, lepas tu minggu depan nak buat Masyarakat Agung, lepas tu nak buat IT, lepas tu nak buat penyampaian, kita mungkin banyak belanja dan masa kita. Jadi pasal itulah kita buat 3-in-1. Itu kita punya kelebihan hari ini.
memang betul kita punya daripada lantai bawah ke atas yang kita ada ni dekat 1000 kaki daripada paras biasa. Jadi satu rasa memang kepuasan lah kepada yang hadir pada hari ini, sama ada perwakilan, sama ada pembeli, penyumbang meja dan juga penerima, kerana inilah hari yang pertama sekali dalam sejarah. Jadi Datuk Presiden pun disebut peringkat kebangsaan pun tak pernah buat kat sini. Jadi kita bukan nak mendahului, tapi kita ada kemudahan, ada kawan rakan-rakan kita yang membantu untuk menjayakan dapatlah harga yang menesabah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kerana kita berjaya menjalankan program dengan kehadiran yang sangat-sangat luar biasa. Memang saya terharulah dengan kehadiran kita pada petang ini. InsyaAllah sekiranya lebih ada lagi kerjasama macam ni, tak mustahil kita boleh adakan di sini lagi sekali. Kerana kita tengok tak susah kita nak panggil perwakilan datang. Betul. Kalau dulu kita buat mesyuarat, mungkin nak dapat 50 orang pun susah. Walaupun tahun ni tak ada pemilihan, tapi alhamdulillah semua kawasan, kita ada 12 kawasan parlimen, semuanya hadir. Semuanya hadir. Jadi kalau kita tengok tadi tempat mesyuarat pun dah tak cukup kursi. Jadi tak mustahil, insya-Allah kita cuba yang terbaik. Kalau boleh kita lebih cari, mana tahu tiba-tiba ada menara yang lebih tinggi ke, menara 118 ke nanti. Ataupun kita buat di TRX ke? Ya, kita banyak bangunan yang pencakar langit ni. Jadi lagipun menara Kuala Lumpur ni dah lama tutup. Jadi kita pun dah rindu kat sini. Dan kita warga Kuala Lumpur. Jadi kita setepatlah kita pilih tempat ni kat sini. Dan saya rasa semua puas hati. Makanan pun alhamdulillah tak mengecewakan. Orang kata boleh kata mewah lah makanan. Yang orang yang memang dapat bantuan pun kita dapat. Bukan kita saja, kita je. Itu saya punya motor daripada awal lagi. Kita ni dah umur kita dah masuk usia emas ni. Itu je rasa kita fokus kat situ. Seronok boleh lah seronok, tapi yang memerlukan kita kena fikir. Jadi dengan adanya lebihan duit ni, insya-Allah kita ni bulan Ramadan nak dekat, raya pun nak dekat. Jadi kita akan gunakan sebaik mungkin lebihan daripada sumbangan itu, kita membuat program ke bawah. Walaupun kita buat mesyuarat di atas kayangan, tapi kita akan turun ke bawah lagi. Jadi itu saya punya memang prinsip daripada dulu lah. Pertama sekali bagi pihak alumni alumni Pak B Malaysia, saya ingin merakamkan tinggi ucapan tahniah dan penghargaan kepada Datuk Batiar dan barisan pimpinan alumni Pak B Wilayah Persekutuan yang telah berjaya menganjurkan mesyuarat agung tahunannya kali ke-13 dan juga majlis Haiti pada petang ini dengan penuh berjayanya. Ini merupakan sesuatu yang bermakna dan sungguh simbolik, di mana majlis ini diadakan di atas satu puncak menara Kuala Lumpur yang tak pernah dilakukan sebelum ini. Bahkan saya semenjak bergiat dalam gerakan Belia Pak B dan sekarang ini alumni Pak B, dan inilah kali pertama saya menjejakkan kaki ke menara Kuala Lumpur sejak dibina. Dan inilah kali pertama alumni Pak B kita mengadakan persidangan di atas puncak lebih pada 282 ketinggian daripada muka bumi. Dan ini menunjukkan bahawa alumni Pak B kita ni sebenarnya standardnya begitu tinggi lah. Tambah lagi alumni Pak B Malaysia ini sebenarnya dia merupakan sebuah pertubuhan yang seharusnya dan semestinya diiktiraf oleh kerajaan dan juga oleh parti. So saya nak ucap tahniah lah. Pertama kali saya nak ucap tahniah kepada Datuk Batiar, Datuk Rahim Subo dan juga kepada semua ahli jawatankuasa alumni Pak B Wilayah kerana mereka dapat mengadakan mesyuarat di Menara Kuala Lumpur, di atas kayangan memandangkan ahli-ahli yang hadir pun begitu ramai, seramai lebih kurang 85 orang. So saya bagi pihak alumni Pak B Malaysia mengucapkan tahniah kepada alumni Pak B Wilayah Persekutuan. Cuma saya nak minta kepada ahli Wilayah Persekutuan, kalau boleh tu tambahlah ahli untuk mengkuatkan lagi dan mengukuhkan lagi alumni Pak B di Wilayah Persekutuan ini.
ikhlaskan diri reda ilahi, terasa sahabat tunjang muafakat, agama dijunjung, bangsa didaulat, bergandingan erat pertahan umat.